Okey. Kau kata begitu. Wow. Mencabar gila. Wow. Tinggal. Betul tegak. Aku ada kat tempat bersandar. Tempat bersandar? Ni. Okey. Tak keluar frame kan. Ngam. Tak sini lah, bagi nampak kosong. Hai, kembali lagi dalam channel Sazawi, di mana tempat kita improve diri. Punya slogan kata kan. Slogan ni bagus lah. So hari ni dah 7 Mei 2025, hari Rabu. Kita orang berada dekat tempat lain hari ni. Ya. Kat mana? Setelah sekian lama akhirnya kembali di Bukit Batu Sawar. Batu Sawar guys. Tempat cantik kan? Cantik. Ni belah bawah lah. Orang duduk kat belah-belah, tak ada orang. Bismillah. Agak struggle tau nak rekod ni. Kau ingat ni biasa punya ke? Ni struggle punya tau. Ya, untuk tatapan semua. Pengorbanan tu. Untuk korang. So, kita nak cakap pasal apa ni? Hari ni, cakap pasal apa Apa yang terlintas kat fikiran? Sebenarnya semalam aku baru cakap pasal ni. Cakap yang pasal kau rasa subuh tadi lah. Pasal bau sebenarnya. Semalam. Sebab aku pun menghadap masalah tu semalam. So aku tak puas hati, pacak kamera, cakap. Semalam aku share pasal ni, pasal cara untuk perfectly kita tak boleh perfectly kita tak ada bau mulut. Kalau kau punya cara macam mana? Gosok gigi lah pagi. Ya, gosok tu general. Ya, gosok tu macam mana? Gosok yang betul-betul gosok. Betul-betul gosok kan. Kalau aku kan celahan gusi ni kan. Aku kena tekan berus tu sampai rasa celahan gusi tu. Ujung sekali kan. Bukan belah luar belah dalam sama. Lepas tu lidah semua kena gosok. Sebab ramai orang terlupa pandang bab ni. Kesihatan gigi kan. Kebersihan gigi. Kebersihan gigi. Biasa gosok belah luar. Lebih kurang kan. Lebih kurang. Sebab tu bau mulut ada. Betul. So aku share benda tu semalam. And ada orang komen tau. Terima kasih sebab komen. And hari ni kita nak cakap pasal apa kan? Apa nak cerita Sepatutnya fikir daripada tadi. Sekarang pun nak fikir. So korang pernah naik Bukit Batu Sawar ni? Kalau pernah, cuba korang komen. Cuba komen. Mana coklat kau bagi tadi? Cakap Man, kau ni audiens aku tengah tunggu. Aduh, lama lah tak cakap. Bukan lama memang. Kau kena paksa diri. Kadang-kadang kita dah naik bukit ni kan. Naik gunung ni kan. Ini kita share Islamik punya boleh Islamik punya. Bercakap. Okay. Let's go. Okay. Aku teringat sambil aku naik tadi. Aku teringat satu terjemahan. Tapi aku tak ingat surah apa. Yang kata Tuhan ni macam Tuhan nak membezakan antara manusia dan gunung lah. Gunung ni bila Tuhan bagi amanah macam bagi amanah, gunung tu pun boleh lebur, boleh cair. Maksudnya tapi manusia bila kita diberi amanah, maksudnya beza kita gunung dengan manusia ni jauh beza lah. Macam kita ni manusia memang special lah kalau kita betul-betul jaga kita punya amanah tu. Sedangkan amanah yang diturunkan kat gunung kan, dia kata dia akan lebur dan cair sebab dia tak sanggup nak pegang amanah tu. Tapi manusia ambil benda tu. Ambil benda tu sebagai amanah. Macam tu juga nanti kalau kita dah kerja ataupun kita, kalau ada orang percaya kat kita kan, kita kena buat semampu boleh lah.
seikhlas ataupun sebetul apa term dia sepercaya sesungguhnya lebih kurang macam tu lah. Buat dengan kesungguhan lah. Dengan sungguh-sungguh, jangan buat main-main lah bila orang bagi kepercayaan. Tu lah kan kita pernah dengar orang yang ada 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 keburukan. Kalau kita buat salah sekali, orang akan lupa segala-galanya kebaikan yang pernah kita buat. Itulah manusia. Jadi kita amanah kan. Macam kita ni manusia ni Tuhan ciptakan tu memang kalau kita betul-betul pegang pada apa yang Tuhan suruh, kita lagi hebat daripada manusia, daripada gunung tadi. Kalau kita tengok gunung kan besar kan. Gunung sendiri pun kita fikir balik. Gunung sendiri pun tak sanggup nak terima amanah. Tapi manusia macam mana boleh terima? Hebatnya tak kita. Sebab tu kadang kita fikir kita ni manusia penuh dengan dugaan, cabaran. Banyak ujian dalam hidup ni. Tapi bila kita renung balik dengan ayat tu tadi, kita tengok hebat juga kita ni. Tuhan nak bagi something kat kita. Tu lah bila aku naik gunung, tak silap surah Al-Ahzab rasanya. Ayat dia kata ketika diturunkan amanah. Amanah tu dalam bentuk Al-Quran rasanya. Kepada gunung dan lautan ke. Mereka tak sanggup. Diorang pun makhluk kan macam kita kan. Kita pun makhluk juga. Hai. Macam tu lah. Ya. Amanah kan. Cerita pasal amanah. Berat. Macam kau kan, amanah. Adik-beradik lain amanahkan kau untuk jaga mak kau. Kira amanah juga. Ya ke? Ya kan? Ke kau tak rasa macam tu? Tapi tanggungjawab seorang anak kena jaga mak juga kan. Betul? Entah. Tak juga kan. Ini aku rasa bukan penyerahan amanah. Ini dia lebih kepada tanggungjawab masing-masing. Tapi once kita dah dapat tanggungjawab, apa hak dia orang nak serahkan amanah dekat aku? Sedangkan aku pun ada masa juga. Tapi tak, dia macam ni lah. Bila macam kau kan ada balik ramai kan, bila mungkin akan ada turn setiap orang jaga mak kan. So dikira macam setiap masa, macam hari minggu ni abang kau, lepas tu esoknya kau, minggu depan kau. Bila kau dah dapat turn amanah tu, macam kau dah bincang dengan family, okay, minggu ni aku jaga. So tu dikira amanah kan. Jaga sehabis baik lah. Tapi realitinya benda tu tak berlaku kan. Belum lagi. Tapi itu aku, kalau kau macam mana nanti? Aku lagilah seorang. Dan tak ada orang. Salman anak tunggal guys. Dan semua amanah kena kat aku lah. Kecuali kalau tak ada. Memang takkan ada orang diganti punya lah. Kan? Tak ada nak ni. Tapi contoh kalau kau nak pindah Madinah, kalau mak kau masih ada, macam mana? Aku nak tahu kau punya plan. Macam mana? Kalau aku ikut kata mak aku lah. Kalau mak aku kata bagi. Kalau tak bagi, kita stay dulu lah. Kalau kau nak juga, ikut cakap mak agak. Walaupun cuba jugalah kan, meyakinkan dia, jom duduk sana. Tapi aku akan ikut juga lah. Tapi sebelum nak duduk Madinah ni kena belajar bahasa Arab. Ya. Kat sana cakap Arab Madinah? Cakap Melayu. Mana ada? Cakap Arab. Tapi peniaga tu semua cakap Melayu. Itu Endon. Melayu. Pekerja? Pekerja orang Arab. Tapi boleh cakap Melayu. Cakap Melayu? Ya. Serius lah? Serius. Oh, makin mudah kerja aku ni. Dah esok pindah Madinah. Tapi yang berniaga je lah. Niaga kan? Mostly ke separuh ke kadang-kadang ke? Mostly. Bila kita nampak apa perkataan Melayu yang dia cakap? Dia tengok muka kita. Mula-mula dia tengok Malaysia, Indonesia. Okey, mari murah-murah. Yang general lah. Yang general lah.
Tapi bila kita tawar, kita tanya ini berapa, dia boleh jawab RM2, RM10. Kalau cakap ekonomi dia tak faham lah. Kan bahasa Melayu ni di antara bahasa yang mudah dipelajari. Kau pernah belajar bahasa Mandarin? Tak. Bahasa Melayu macam bahasa Mandarin. Susah. Aku belajar bahasa Mandarin kat U. Dia punya susunan macam bahasa Melayu lah. Dia tak macam English. English kan terbalik kan. Tapi Mandarin so kalau susunan Mandarin tu dah susunan dia macam bahasa Melayu, kita just hafal vocab je. Tapi bahasa Arab lagi susah. Ya. Sebab bahasa Arab ada apa tu. Tapi kalau dalam Al-Quran, kalau kita terlalu terjemahan, kita boleh agak sebenarnya. Macam nar. Nar apa nar? Jap. Dunia. Salah. Jap. Oh ni. Neraka. Betul. Azab benar. Kalau ni babun, Pintu. Okey. Asadun, Hitam. tak. Asad, Asad dengki. tak. Asad. Oh, asad motar tu punya maksud dia tu. Apa? Apa asad? Terpimpin. Alah, Tak tahu. Apa? singa. Asadun, singa. Oh. Asad motar. Asal jadi babi kat tu je. Asad motar tu lain tu. Dia dah tak, dia kan dulu popular dengan lagu dia. Lembut kan? Sekarang wish maskulin. Dia bina empire macam ni lah. Dia buat daripada, macam mana nak cakap lah. Dia bisnes apa lah. Car wash. Car wash lah. Antaranya lah. Dia Umur banyak. sebaya kita kan. Lebih kurang. Bawah kita 2 tahun. Semua bila keluar video yang baru-baru ni kan, yang dia buat Black Brother. Kau tengok lah Black Brother? Tengok. Tak tengok. Black Brother kan ada satu scene tu. Dia buat balik, recap balik. Dia buat tu. lakonan balik. Best dia Black Brother. Kau tengok? Best. Best sangat Best lah. Dia macam tiba masuk Black Brother punya video. Boleh lah lalang cerita. Best Best. Ada adegan yang tak best ke? Adegan yang ada je lah. Ada adegan yang bagi aku memang tak lah. Tapi bagi orang biasa je. Dia macam, tapi sekejap sangat lah. Macam tu. Ya, pelakon pun ni. Tak ada lah. Dia lebih kepada action lah. Ada lagi lah kat wayang ni. Ada? Balik ni jom. Kat mana? Tak lah, malas aku. Alah, tak payah. Mungkin tahun depan lah aku tengok. Tunggu keluar Telegram. Aku malas sebenarnya nak addiction dengan movie ni. Nanti makin lama ada lagi cerita lain. Tapi sebenarnya aku memang suka je tengok movie. Lagi yang Squid Game dah nak keluar lagi ni. Lagi lah. Siapa? Squid Game. Apa tu? Squid Game. Oh, ya. Yeah. Squid Game. Oh, Squid Game. Ada keluar movie? Tak, ada lagi yang third season. Season 3. Tak ambil pot tu. Tak payah. Cerita memang tak bagus sebenarnya. Dah kenapa sampai Squid Game pula? Jauh sangat ni. Okey, balik kepada kita cerita pasal apa sebenarnya ni tadi. Kenapa kita kisah. hiking? Kenapa kita hiking Kenapa kau hiking? Satu, adakah sekadar mengikut trend? Ataupun healing? Tak. Trend lah tu kan. Healing aku rasa mungkin tak. Adakah untuk kesihatan? Aku boleh cakap kesihatan, tapi dia punya reason tu tak penuh kesihatan lah. Mungkin separuh disebabkan kesihatan, separuh disebabkan kecantikan bukit. Bagi aku, kalau aku pemandangan, view yang mahal lah. Tapi semasa naik tadi menyesal kan? Semasa naik memang menyesal guys. Naik tu tak tahu lah. Dia fikir dia akan negative thought tu datang. Kenapa kau buat ni? Kenapa kau kena ni? Tapi sebenarnya kan, kalau relate dengan kehidupan macam tu juga. Once kita dah konsisten dekat sesuatu, tak kisah macam kau sekolah sebelum naik SPM kan, kau belajar macam bagai nak rak.
time tengah belajar mesti kau fikir, benda yang aku buat ni kan. Macam macam tak guna ya apa. Tapi bila kita dah habis, dah selesai, baru kita rasa uish. Dia relate lah dengan kehidupan kita kan. Betul. Kita selalu nampak manusia ni macam nak benda yang nampak kesannya Dengan cepat. Kita tak nak lalui. Sebab tu kena start YouTube sekarang kan. Susah ada ke. Jangan lupa subscribe Salman. Jangan lupa aku ada 2 channel Nanti aku nak buat. Tapi nanti aku ni macam pemanjangan yang lama sangat. Susah kau ni Man. Kita kena start. Tapi aku pun macam tu juga. Nak record kat mana? Banyak mikir. Nak record kat mana? Nanti orang nak record. Takkan aku nak record kat rumah, nanti mak aku dengar. Keluarlah kawasan rumah kau banyak tempat kosong. Tapi aku macam kau juga. Sebelum ni nak buat sesuatu asyik fikir. Lalas apa pun tak buat. Sedangkan kau fikir aja. Contoh kan, kau fikir lalas setahun dah berlalu. Ya tu. Kalau kau fikir tapi kau buat walaupun tak sempurna, at least kau buat. Macam aku kan, banyak fikir nak buat ni, nak buat banyak tu. Aku pun sama. Semua orang macam tu kan. Terlalu banyak fikir itu, fikir ni. Lalas masa dibuang gitu saja. Buatnya tak. Fikir bukan main hebat lagi fikir kan. Ya, macam fikir. Lagi macam dia tahu lah, syaitan pun ya juga. Kadang-kadang dalam solat. Dalam solat lagi lah. Dalam solat lagi best dia punya idea datang. Ya. Lagi ni. Tapi aku ada share kan yang ada 2 benda yang kau jangan ambil dalam idea ni. Apa? Dalam solat dengan dalam tandas. Uish, aku dapat lirik lagu, aku dapat melodi lagu time tengah berak tu. Taklah, maksudnya itu daripada kalau kau dari segi agama lah. Macam kau macam nak ingatkan balik apa yang kau belajar ke apa. Hukum hakam apa semua lah. Itu gangguan tu. Tapi tempat-tempat tu yang best. Idea je menarik. Tapi tak boleh. Kita tak boleh layan. Ya, time solat kan. Time solat. Susah tu nak khusyuk. Kau susah nak khusyuk? Susah. Dia macam mana lah kadang. Sebenarnya khusyuk yang full khusyuk mungkin susah nak capai kan. Mungkin orang yang terpilih sampai kan. Tapi at least yang dia memenuhi khusyuk tu apa sebenarnya? Kita faham bacaan ni Bila kau rasa. Tapi sekadar faham bacaan, dia kena relate dengan hati juga. Kan? Dia kena relate dengan hati lah. Aku rasa aku pernah dapat benda khusyuk dalam solat ni. Tapi benda tu kena lalui satu ujian yang sangat berat lah. Tapi memang betul pun tu, time kita tengah diuji betul-betul, time tu lah kita solat betul-betul. Time kita tengah tak ada apa-apa, solat biasa je. Aku boleh cerita macam bila kau angkat takbir tu, terus rasa macam ada rasa sebab kau start Allahu Akbar kabira tu, terus nangis. Terus macam itu memang betul-betul masa tu memang aku rasa nikmat bila kau dapat. Kadang-kadang ujian tu datang, kalau ujian tu mendekatkan kita dengan Allah, itu nikmat. And then kalau nikmat tu datang menjauhkan kita dengan Allah, itu musibah. Betul. Tapi Masjid Sedayan memang cantik lah. Tiba je. Betul, Masjid Sedayan cantik. Cantik gila tu. Aku rasa macam pergi Madinah. Tapi tak pernah pergi Madinah. Tapi vibe dia ada. Vibe dia. Tu belum sampai Madinah lagi. Sampai Mekah lagi. Dia punya binaan tu hebat kan. Masya Allah. Tapi bagus lah dia punya owner. Kau nampak dia punya owner dia? Masa kau semayang tu, owner dia semayang kat mana? Kat saf depan. Saf depan
Aku masa tu, Atas kursi. kau belah kiri Tengah. Tengah? Kau nampak aku tak? Tak. Aku belah kanan sikit, saf depan. Aku berebut saf depan. Aku cerita kan masa lepas Ba'diyah Isyak kan duduk kan baca Quran kan. Lepas tu rasa macam nak kencing tapi ragu-ragu. Takut nanti yang tak dapat saf depan kan. Aku pergi, rasa nak kencing. Lepas tu nak kencing kena beratur. Benda dah nak azan dah ni. Oh, yang ramai Ramai gila kan. Lepas tu aku rasa tak apa lah, boleh tahan ni. Aku ambil uduk cepat-cepat, lari. Tapi dalam hati aku, ya Allah, aku nak saf depan. Ngam-ngam aku sampai sebelum sebelum dah nak tarawih tu. Ngam-ngam betul-betul aku dapat saf depan. Memang, tapi aku dalam keadaan tu memang tahan ni nak kencing. Tapi tak ada rasa nak kencing sangat. Sebenarnya dia buat 8 je kan? 8 tapi 8 dia boleh tahan. Tu lah. Tapi kalau keluar dengan Alan mesti aku migraine. Asal tu? Kuasa Alan ni dia bawa aura negatif lah. Sebab ni lah. Alu Sila. Lalu Boleh. Tak apa. Masuk YouTube. Kau ingat first kali yang aku migraine? Yang Kita naik Bukit Batu Sawa dengan Alan. Ya. Balik tu aku migraine. Ingat tak? Okey. Masa tu kau nak makan nasi ganda. Ya ke Bi? Tu yang first. Oh bukan. Bukit Penarikan. Bukit Penarikan. Balik tu kau nak makan nasi ganda kan. Time tu aku memang dah. Oh ya, yang kau beli lauk je kan? Kau bungkus kan. Lepas tu aku baring dekat surau. Kat surau, betul. Tu first. Asal tu tu. Okay, yang second Pulau Kapas. Pulau Kapas. Tapi dia major sebab dia sebenarnya snorkeling tu. Snorkeling kan. Tapi aku boleh rasa sebab Alan. Tapi snorkeling tu tak best tu sebenarnya. Ya tu, selamanya aku ingat macam best dekat tengah laut. Dia jadi best kalau kau pandai floating. Kalau kau tak sebab kau rabun kan. Dia pandai floating macam orang Terengganu tu. Lepas tu mata pakai Google je. Tak payahlah nak pakai hidung, nak pakai mulut, perjadah semua tu. Yang pipe pipe tu. Itu memeningkan kepala je. Yang best sebenarnya pakai Google dah settle. Dua benda tu yang best kalau kau nak snorkeling. Pandai floating, pakai Google. Tu je. Pakai Google untuk tengok ikan kat bawah je lah. Yang apa kejadah, pelampung ke apa itu memeningkan kepala je. Itulah penyebab dia aku ni mabuk. Sebab aku buat kerja kat dalam bot tu. Ya tu. Dalam bot tu kan mabuk. Nak kena ni lagi. Nak kena setting. Silap step. Benda tu memang salah step. Memang itulah penyebab. Aku memang daripada awal aku tak nak. Tapi aku nampak macam happy je korang kat bawah tu. Tak kan. Tak best sebenarnya. Dia lebih kepada pengurusan je sebenarnya. Yang tengok-tengok tu berapa persen je best. Tapi yang paling aku ingat, tapi itu memang pengalaman lah. Tapi yang paling aku ingat, lepas aku muntah, ikan berkerumun dekat aku. Aku muntah kat ujung kapal tu. Kat ujung kapal, kat ujung bot tu. Pergi seorang-seorang, orang tak nampak. Wah, itu aku first time aku muntah terapung man. Aku muntah terapung. Pengalaman Pengalaman tu. Muntah terapung, lepas tu muntah. Lepas tu aku dah nak ke belakang, tiba-tiba ikan semua berkerumun dekat aku. Ya. Semua nak makan muntah. Lepas tu balik, jangan cakap lepas dah muntah, memang pening lah cerita dia kan. Tu balik tengah hari kan? Petang.
Tengah hari, Tengah hari, tengah kan? panas-panas. Kenapa kita pergi pulau lah? Pelik boy. Sebab satu je sebabnya. Bukit Singa. Bukit Singa. Lepas tu tak tahu pula azab naik Bukit Singa tu. Ya Allah. Hai. Dah lah setengah jam aja. Kau panas apa? Panas bukan main. Bukan panas yang main-main. Panas betul-betul. Panas gila tu. Dia macam mencocok boy. Ha. Mencocok-cocok. Shish. Masya Allah. Hai. Tu lah tu. Kita duk tengok kat TikTok kat apa. Orang pergi cantik semua. Itu semua. Cantik Real- of course lah. Memang Ya. cantik gila lah. Tapi Aku recommend realiti korang dia pergi lah. Tapi korang kena lalu lah dengan. Kau satu tengah hari Ya tu. Pukul 12. Kita pergi. Kita gerak dari bot tu pukul 10 macam tu. Sampai dalam 11-12 lah. 11-12 kat pulau. Pukul 9 dekat pulau pun dah panas. Betul. Pergi Bukit Singa yang botak tu. Tu second man. Yang third. Yang third, baru Sendayan. Dia memang Kau benar tak keluar dengan dia tak migraine? Benar kan? ada je. Taklah, aku tak adalah salahkan dia, tapi itulah dia memang pembawa lah. Tapi kau perasan kan Man, sepanjang kita keluar dengan aku banyak migraine. Aku dengan keluar dengan kau pun ada yang migraine. Asal tu? Dia tak boleh silap step lah. Okay, yang first tadi yang kita naik Bukit Penarikan tu, sebab semalamnya aku naik Bukit Penarikan. Kau ingat tak? Kau naik seorang? Ha. Dengan penat-penatnya. Lepas paksa lagi esoknya naik. Tak penat lagi. Ni lah. Tak sempat recovery. Tak cukup rehat sebenarnya. And then sebab yang pulau kapas tu, ada sebabnya. Sebab tu lah. Sebab mabuk. Yang third ni, Sendayan ni, sebab tak cukup tidur. Kau tengok view lah. Macam dah ada view. Okay, kita Lama lah podcast ni. kita sembang santai lah. Sembang Korang santai dengar je lah. So aku harap korang Korang- dapat manfaat lah daripada video ni. Korang nantikan aku punya channel nanti comeback. Tak ada comeback. So itu saja daripada kita orang. Apa yang baik semua datang daripada Allah, dan apa yang buruk daripada kita orang. Itu saja. Nama aku Awis. Nama kau? Salman. Nama dia Salman. Kita jumpa di video-video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Betul. Kau buat ni. Let lu. Jangan simpan lu. Jangan. Jom.